Assalamualaikum. Alhamdulillah kita siap Pro 2 Kelisa. Kereta ni daripada Segamat buat penukaran half cut Storia K3 VE Auto. Okay, CC dia 1.3 auto. Macam biasa sebelum kita buat pemasangan, kita akan servis dulu wear and tear dia, macam water pump, oil seal flywheel, bak cover gasket, o-ring tapak oil filter. Lepas tu bak aircon kita akan flushing dan servis minyak hitam, minyak gearbox semualah macam biasa. Jadi sekarang kita dah apply KA untuk masuk Puspakom. Okay, kalau korang tengok dia punya body kit, lampu, bumper, semua ni baru dan owner request spray body warna rose gold. Okay, kalau korang tengok memang smart, sporty. Bahagian sport rim owner request CE28 warna brown. Tayar Good Ride 44 biji baru. Asober KSW Spring Sport Gap. Side skirt cantik, comel, kemas. Betul tak? Okay, bahagian belakang dulu. Okay, bahagian belakang bonnet Gino, ada frame Gino dan spoiler, lampu belakang albino. Okay, bahagian dalam seat leather hitam, pintu 44 pakai Gino. Lepas tu cermin pintu belakang ni gelap, original hitam ni bukan tinted. Lepas tu dashboard hitam, door trim hitam, steering pun hitam, komplit. Memang peminat Kelisa, kancil, kenari memang suka dalam interior hitam. Okay, antena L2, lagi set mirror chrome, lagi tak ada apa-apa dah. Okay, yang mana kalau korang berminat nak buat restoration kereta ataupun nak repair aircon, nak repair suspension, servis normal, minyak hitam, minyak gearbox, semua boleh roja-roja kita orang. Kita orang ada kat Taman Cendana, Pasir Gudang dan Tampoi, Johor Bahru. Jangan lupa like, komen dan share sekali. Assalamualaikum.